Malaysia Madani dan Salam Perpaduan yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis Barisan Panel Hakim yang lagi berbijaksana. Difif kehormat para guru, seterusnya hadirin yang saya hormati sekalian. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Peribahasa ini bukan sekadar ungkapan indah, malah menjadi peringatan bahawa perpaduan merupakan asas kekuatan sesebuah perkara. Persoalannya, apakah menjadi tunjang kepada perpaduan rakyat Malaysia yang terdiri daripada berbagai kaum, agama dan budaya? Jawapannya ialah rukun negara. 5 prinsip yang terkandung dalam rukun negara bukan sekadar lafaz yang diucapkan setiap kali perhimpunan sekolah, tetapi merupakan fasalah kebangsaan yang membentuk identiti rakyat Malaysia. Daripada 5 prinsip yang tersebut, saya memilih menguraikan prinsip keluhuran perlembagaan kerana di sini ialah terletaknya asas kepada kestabilan, keharmonian dan kemakmuran negara. Hadirin yang dihormati, perlembagaan persekutuan ialah undang-undang tertinggi negara. Di dalamnya terkandung hak dan bertanggungjawab setiap warga negara, kedudukan institusi raja perlembagaan, kebebasan beragama, pembahagian kuasa kerajaan serta menjaminkan keadilan kepada semua rakyat. Keluhuran perlembagaan bermaksud setiap rakyat wajib menghormati, memahami dan mematuhi perlembagaan tanpa mengira kedudukan atau latar belakang. Tiada sesiapa yang mengatasi perlembagaan. Ini ia asas kepada sebuah negara yang aman dan berdaulat. Namun begitu, cabaran hari ini semakin besar. Kita hidup dalam era digital yang membolehkan maklumat disebarkan dalam sekejap mata. Malamnya, terdapat selintir masyarakat yang mudah percayai berita palsu, menyebarkan fitnah, menghina institusi negara dan mengeluarkan pernyataan bebar kebencian tanpa menyelidiki keberaniannya. Sikap seperti ini bukan sahaja melanggar ini murni, malah boleh mengungkap keharmonian negara. Sidang harian sekalian, keluhuran perlembagaan tidak mampu berdiri sendiri. Prinsip ini saling berkait dengan 4 prinsip rukun negara yang lain. Kepercayaan kepada Tuhan, mendidik kita menjadi insan yang berakhlak, jujur dan bertanggungjawab. Individu yang benar-benar menghayati ajaran agama pasti akan menghormati hak orang lain dan menjauhi perbuatan yang boleh memecah-belahkan masyarakat. Kesetiaan kepada raja dan negara. Ulama mengajar kita agar menghormati institusi raja perlembagaan yang menjadi lambang kepada negara. Kesetiaan bukan hanya diukur melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan mempertahankan keamanan, memelihara keharmonian dan mengutamakan kepentingan negara. Prinsip kedaulatan undang-undang memastikan setiap individu dilayan secara adil tanpa mengira pangkat atau kedudukan. Apabila undang-undang diharmoni, keadilan dapat ditegakkan dan keamanan dapat dipelihara. Akhir sekali, kesopanan dan kesedaran menjadi penting kepada hubungan semasa manusia. Dalam dunia media sosial hari ini, adab semakin terhakis, kata-kata yang kasar, fitnah dan penghinaan semakin mudah ditularkan. Sedangkan masyarakat yang diutamakan ialah
masyarakat yang mampu berbeza pendapat tanpa memusnahkan laturan. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi pemerhati sebagai negara, apakah tanggungjawab kita? Pertama, fahami perlembagaan dan hayati rukun negara. Jangan sekadar tetap amalkan dalam kehidupan seharian. Kedua, jadilah pengguna media sosial yang baik. Semak sebelum berkongsi, fikir sebelum menulis, dan hormat sebelum mengikuti. Kebebasan berusaha bukan berarti kebebasan berusaha. Ketiga, pupuk semangat perpaduan umat Islam, keberbagaan budaya, agama dan bahasa, kerana itulah keunikan Malaysia. Perbezaan bukan alasan untuk berpecah, sebaliknya di rumah untuk saling memahami. Keempat, hadirin sekalian, Tunku Abdul Rahman